Di sini saya ingin berikan beberapa soalan untuk anda fikirkan bersama. Mengapa perlunya kita menjalankan perniagaan ini secara serius? Yang pertama, sudah berapa lamakah anda menggunakan handphone dan apa yang anda perolehi? Pernahkah anda kira berapa banyak telah anda habiskan untuk handphone anda? Jika anda pakai handphone selama 15 tahun, setiap bulan anda top up sebanyak RM70 sahaja. Adakah anda tahu anda sebenarnya telah menghabiskan duit sebanyak RM12,600 untuk kredit handphone anda? Soalannya, apakah yang anda dapat? Jika anda berusaha mencari talian yang jimat dan murah, berapa banyak yang telah anda jimat? Adakah jimat tidak menghabiskan duit poket anda? Soalan kedua, sudah berapa lamakah anda gunakan handphone dan apa yang anda perolehi? Pernahkah anda dapat perlindungan insurans percuma RM100,000? Atau pernahkah anda dapat tiket kapal terbang secara percuma? Sekurang-kurangnya, jika anda juga guna talian Tone XL ini, jika berlaku apa-apa kemalangan yang menyebabkan kematian dan cacat kekal, ada juga sesuatu yang boleh anda klaim kemudian hari, yang keluarga anda boleh klaim kemudian hari. Soalan ketiga, sudah berapa lamakah anak, isteri atau suami anda pakai handphone? Kalau mereka top up, apa yang anda perolehi? Kadang-kadang anda juga yang tolong top upkan mereka. Tak mahu ke kalau mereka top up, anda dapat duit? Sekurang-kurangnya, jika anak-anak atau isteri atau suami pakai talian Tone XL dan didaftarkan bawah anda, setiap kali mereka top up, anda akan dapat duit. Soalan keempat, sudah berapa lama anda bekerja? 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun? Kalau anda berhenti bekerja sekarang, adakah majikan akan terus bayar gaji kepada anda? Kebiasaannya tidak. Tetapi jika anda daftarkan seorang saja di bawah anda, setiap kali dia top up, anda akan dapat komisen. Sekiranya dia gunakan handphone tersebut selama 10 tahun sekalipun, anda tetap dapat komisen. Jika dalam setahun anda berusaha mengembangkan network anda, kalau ketika itu anda ingin berhenti mengembangkannya, dengan kata lain berhenti bekerja dalam Tone XL ini, anda tetap dapat komisen, kerana semua orang akan top up setiap bulan. Tak perlu nak cek dengan mereka, bulan ni dah top up ke belum? Soalan kelima, selain bekalan ilmu, apakah cukup bekalan yang ingin kita tinggalkan kepada isteri dan anak-anak? Mungkin anda kata ya, tetapi walaupun simpanan KWSP yang banyak sekalipun, kalau ditarah setiap hari akan habis juga. Tak mahukah anda pada satu income yang boleh diwariskan dan disambungkan pendapatannya setiap bulan kepada keluarga anda selepas pemergian anda? Malah ia berpotensi membesar setiap bulan. Pendapatan di dalam Tone XL boleh diwariskan kepada keluarga kita. Tuan-tuan, hapuskanlah kesukaran dan ketidakmampuan dalam hidup kita. Jangan sesekali kita jadikan kesempitan, ketidakmampuan dalam keuangan dan kehinaan dalam hidup sebagai satu keselesaan dan kebiasaan. Kerana takut-takut kita tergolong dalam golongan orang yang putus asa dan putus harapan, maka bertindaklah hari ini juga. Jangan tunggu lagi rakan-rakan semua. Inilah masa untuk bertindak. Call terus nama dan nombor handphone yang tertera pada CD tersebut. Anda tidak tahu, mungkin ini merupakan antara panggilan yang terpenting dalam kehidupan anda. Anda tidak tahu, mungkin ini panggilan yang akan mengubah hidup anda selepas ini. Mengubah kehidupan dari susah kepada senang. Mengubah kehidupan dari sempit kepada lapang. Dari sentiasa tiada duit kepada sentiasa berduit. Daripada sering meminjam kepada sering memberi. Daripada sering bertangguh kepada bertindak segera. Call mereka sekarang. Mereka sedang menunggu untuk membantu dan membimbing anda untuk berjaya bersama-sama. Jumpa anda di puncak kejayaan. Assalamualaikum.